Okay, hai korang, welcome back to my YouTube channel Rina. Okay korang, untuk konten kali ni Rina perlu bekerjasama dengan Aisyah dan Lokman untuk job Shopee. Di Shopee hantaran percuma mama. Shopee ke? Ingat ke Speedmart tadi ke kak? Sikit-sikit si Tesha. Aisyah dah angkat stok air belum? Aduh. Ha? Stok roti gadinya dah ada stok air belum kat atas tu. Banyak lagi tu pergi susul kat rak. Ada dah clearkan dah kotak tu. Okay, korang, so ni adalah outfit kita orang untuk job di Shopee. Sekejap lagi. Okay, as you can see, Aisyah gabungan kedai coklat dan warna baju baggy orange. Pun sangat mantap. Warna colour Rina. Rina punya warna orange sebiji ke Speedmart tadi ada lain hijau. Keke. You look keke guys. 990 macam Rina, baju orange kenakan dengan inner putih. Dan tu dah satin orange brick. Okay. Setelah dilihat-lihat, Rina sesuai juga rupanya dengan warna orange brick ni. Sebab Rina macam tak pernah try lagi warna-warna macam ni. Warna-warna yang garang. Macam kita nak kerja, kita nak buat job dengan Abang Man ni. Kita nak buat job dengan Abang Man ni. Adik okey kau? Adik okey juga kak. Ada adik. Demi penghantaran percuma. Adik okey je kena job dengan Abang Man. Adik kena profesional tau. Adik profesional lah. Adik faham tak adik? Nanti kita tengok siapa yang tak profesional. Main ke adik, okey? Okay. Tapi Rina tak nak lah buat job saya saja je dengan Abang Man. Rina plan kita berdua kena palau Lokman. Palau? Macam mana Lokman palau adik. Tapi dia rasa kakak tak boleh palau dia. Macam mana Lokman ghosting adik. Kakak nak kita berdua ghosting Lokman. Jangan bagi false information please. Dari siapa ghosting siapa? Alamak, dah tu siapa yang ghosting siapa? Tak ada. Jadi salah information lah. Mana kau dapat information ni? Sebab ada buah-buah mulut lah bercerita dengan akak. Apa kata kau makan di buah tu pasal dia banyak buah-buah mulutnya. Okay adik, sekejap lagi kita tengah tunggu Lokman ni datang dulu. Tak tahulah, lambat sangat dianya. Biasalah, kerja-kerja juga. Mana kau tahu dia lambat? We are chatting, sorry. Expected. Tapi sumpah dik, dia bukan curang dengan akak. Bukan dengan akak dik. Akak tak ada siapa cakap dia curang. Mana kau dapat informasi ni? Buah mulut orang. Buah siapa ni? Korang, kalau korang nak tengok macam mana kita orang palau Abang Man, saksikan. Stay tune. Let's go. Shoot Shopee guys. Macam tak apa ke? Ada Abang Man. Apa Rina ke suka? Eca rasa Abang Man tak macam tu. Eca rasa dia tahu. Palau dia tahu. Kata palau. Awak kalau dia ajak bercakap. Senyap lah. Dia ajak Noha kita gathering sama-sama. Kita apa? Tak tahulah. Kita duduk dekat dia tapi dia cakap apa-apa tau. Oh sorry. Ada nak main taman kat area sini ke? Ada nak main yang mana dulu? Nak main gelonsor. Yang gelosor. Sekejap Abang Man tolong buat Aisyah sekejap. Tak larat dia. Okay, kita duduk. Lepas tu kita tengok Abang Man pilih yang mana. Cepat Abang Man pilih nak buat yang mana? Lama nak buat dua-dua lah. Tak. Abang Man pilih salah satu je. Abang Man confused. Abang Man tak larat. Yang ni besar sikit, yang ni kurus sikit. Sama je lah. Sama je lah Abang Man. Okay, jangan Abang Man rasa tak. Duduk diam, jangan bergerak. Okay. Apa berat yang ni? Abang Man tipu. Dah, ini masa lalu. Ya berat boy, ya berat lah. Abang Man. Woohoo. Abang Man. Dah. Yang ni pula. Yang ni satu tangan je, tepi. Tepi lah kaki semua. Oh, satu tangan je. Abang Man ni adil lah. Kan yang ni? Bapak berat siul. Tipu. Abang Man ni dengan Eca buat lembut-lembut je. Dengan Eca buat lembut-lembut je. Sebab aku ingat. Tang Rina nak tercabut boy ni. Rina kena sedar diri. Abang Man tu boy Abang Man. Abang Man naik. Tak, kita
turunan lah Bem kalau naik ni. Ya, naik cepat lagi kita nak buat ni. Mana boleh masuk ni mah? Yelah. Bosan aku je. Macam cepat tolong buat apa, Meh? Macam mana? Tak apa. Benda boleh call emergency. Buat ke, Meh? Ya Allah, Abang Meh. Okey, ni kalau Abang Meh jadi Superman. Abang Meh, buat Baby. tak buat tak boleh masuk Echa buat Abang Meh. Buat Abang Meh. Buat Abang Meh siapa sepeda. Echa palau dia. Kau itu boleh palau dia. Palau dia faham tak? Kalau dia cakap kita buat tak tahu je tau. Happynya Bem tengok adik adik rakan dia berbaik semua tu. Adik nak makan apa tadi lagi dia? Makan makan. Jangan perlu masak bagi dia makan sekali. Cak makan apa ni? Tak tahu. Macam nak ayam goreng. Banyak je dia. Okey. Ada suara eh? Saya ada bau. Bau yang pelik. Bau masih lalu aja. Macam faham tak? Palau lah Omel. Kenapa susah sangat? Palau lah betul-betul. Tak jadilah konten aku sekejap lagi. Kita dekat dia tapi dia cakap phone. Weh, cantiknya sunrise. Ha? Cantiknya sunrise tu. Sunset. Oh, sunset. Ni bijak sikit. Menarik lah. Korang tak dengar ke saya cakap? Dia sampai saya bandingkan siapa yang lebih cantik antara korang berdua. Sunset tu. Korang tahu tak siapa yang paling cantik antara korang berdua? Ada dah tahu tak rahsia pasal Lokman? Sebab Lokman kan tak ada kat sini kan. Ada tahu tak rahsia pasal Lokman? Aku nak tahu. Sebenarnya punca Lokman pun tengah date. Agak tahu Apa punca? Korang ni nak bercium ke macam mana? sebenarnya Lokman curang kat adik. Expected. Adik adalah skandal Lokman sebenarnya bukan awet dia. Ini aku yang kedua. Adik yang kedua. Bukan dia ketiga dia. Yang pertama Rina. Kenapa kat gerak? Sebab benda tu betul. Lokman. Ni nak palau ke Lokman? Lokman ya kak. Lokman kita kena palau Echa. Macam mana? Echa adik Rina lah. Okey, jom. Kita palau dia tau. Jom. Kita buat bahagi depan dia. Janganlah berpeluk macam tu tadi. Tak nak berpeluk. Okey. Peluk dengan siapa? Ha? Peluk dengan siapa? Aku tak berpeluk tadi. Tak nak palau Lokman. Tadi berpeluk ni. Macam janganlah nak palau Echa berpeluk. Okey, Lokman janganlah. tak. Kasih halal dulu. Kita buat bahagi depan Echa tau. Okey. Tak. Aku puji kita puji letak. Okey, kita cerita dekat dia. Jom. Wow, Rina cantiknya. Kenapa? Kenapa lah Lokman tak jumpa awal lah? Kenapa lah jumpa Aisyah dulu daripada Rina? Tahu Lokman ni apalah? Kenapa lah macam orang Rina? Itulah. Sebab Rina lah mengaku kalah bagi Aisyah pilih Lokman. Lawa ke Rina pakai tudung warna orange ni? Gila lawan nak Rina tak mampus. biasa lah pakai warna-warna macam ni. Tak nampak macam pemesir Ratu Lokman. Masih dah tu Lokman. Ni nampak macam Lokman! tak cantik lah dia ni. Tepi sikit. Lokman jangan cakap macam tu dengan dia. Ha? Kenapa? Lokman ni dia pelah dah. Ada idea. Lokman jangan cakap macam tu dengan Echa. Yes, Aisyah sorry Aisyah. Lokman sebenarnya dan dengan Aisyah dulu Lokman nak rapatkan Rina je. Bila Aisyah perasan kita pergi makan sukiya, ingat tak? Dah membaik bahagia tentu dengan Rina. Kan, waktu tu pun Lokman nak buat pick up line dekat Rina kan? Saya tak ingat. Update. Update. Kenapa Lokman duduk depan Aisyah? Ha? Kenapa tak duduk depan Rina waktu tu? Macam mana? Waktu Sukiya. Sebab tak nak nampak sangat. Tak dapat sini. Ha. Kenapa post gambar tu dekat IG? Pas gambar mana? Ya Aisyah. Rina yang suruh. Betul. Sebab tak nak bagi nampak. Nak naikkan nama Syaban. Sebenarnya kita orang ada gambar berdua time tu. Lepas bergambar dengan Echa, Rina bergambar dengan Lokman. Betul. Kenapa Lokman tu senyum dengan adik? Ha? Kenapa Lokman tu senyum-senyum dengan adik? Akak sebab masa lalu is the best. Mana ada senyum kat aku? Dia senyum tengok Kau lah, ada sini tengok kau. Kakak ada sini tengok kau. Kenapa Lokman tu senyum tengok Echa? Ha? Kenapa Lokman tu senyum tengok Echa?
saja. Tak boleh ke tengok adik ipar senyum-senyum? Lokman kena senyum tengok Rina je tau. Kenapa? Kita tengok Lokman jatuh cinta. Kan untuk kali kedua. Kali pertama lah dia jatuh cinta lah. Kali ni tak ada spek kan? Rina tahu tak? Ya. Kita orang pertama dengan Ihin kan? Asyik cakap macam ni je. Ulti kecantikan Rina bila Rina buang spek. Apa sih? Ulti Rina. Alti. Tahap tertinggi. Tinggi. Maknanya Lokman screen tak pakai spek. Tapi versi yang kurus lah. Versi yang ni tak kot. Sampai tadi. Macam mana nak boleh mencintai lelaki macam tu? Versi yang kurus baik. Aku tengok Aisyah je. Jadi Lokman nak kata Echa kurus daripada Rina. Rina ni sebab pakai baju tebal tu tak nak tutup aurat. Rina nak tutup aurat. Lokman tak cakap pasal badan, Lokman cakap pasal pipi. Dan pipi Rina bentuknya bulat. Lelah Lokman tu cengkung V. Umir tajam lagi. Benda macam ni lah. Muka Rina macam ni lah. Mula-mula masuk tahu tak? Dia backup lah kakak dia. Backup lah kakak. Tak apalah, betul lah tu. Betul lah akak lagi tembak badan. Benda semi baik tau. Semi kakak. Kau yang start dulu. Tak baik semi kakak sendiri. Kakak tu kurang kurus je sebenarnya. Bukan kurang cantik. Tapi cantik kan? Tapi cantik. Cantik. Yelah. Dah kurus cantik. Kalau makin gemuk makinlah cantik. Lomba ni tak best. Adik kita akan daripada sekarang kita akan follow Lokman, okey? Okey. Okey, bagi Lokman tengok perbandingan sikit. Bila Rina dengan Aisyah, nampak macam Rina dengan Lokman. Maksud? Ha? Echa kecil. Aisyah. Jahatlah. Dah mulai hari ni. Aisyah tak kecil, Aisyah besar. Tapi Aisyah kecil. Aisyah besar. Sendiri nak betul ke? Aisyah besar. Tapi bila tepi Rina ni nampak Aisyah kecil. Dah. Itu compliment. Kita orang kepala Lokman start hari ni. Dah tak nak kawan Lokman. Dah jangan tunggu kita orang dekat office esok. Hah? Jangan Esok. belikan kita orang breakfast dah. Kita dah shaming je. Jangan kalau Rina ajak sleep call. Jangan call Rina dah. Jangan call Rina ajak sleep call Rina tak nak. Jangan update dah. Okey, Lokman tahu. Itu Rina takkan reply. itulah perempuan. Bila dia cakap macam tu maksudnya dia nak lagi perhatian. Dia nak kita check dia. Salah. Okay. Bukan? Tak apalah. Lokman. Korang tak ada adik-beradik yang lain dah ke? Korang dah tak ada adik-beradik yang lain dah ke? Ada ucuk. Lelaki nak. Lelaki tak apalah. Dua. Kau Satu punca je. kau. Satu je dia bab. Lokman kau punca kita orang lambat habis. Kau kena belanja kita orang makan. Kenapa nak dapat hadiah ke? Sudah lah Lokman. Start esok Rina Palau Lokman. Start esok. Start esok. Aduh, Rina Palau nak pergi kat Aisyah macam tu. Dah nampaknya. Kenapa? Lokman bincang dengan Aisyah nak buat surprise dekat Rina. Betul. Tapi apa birthday Rina lambat lagi. Bukan. Perancangan awal lebih better daripada perancangan last minute. Tapi siapa lagi tak sambut? Weh, lampatnya korang. Lokman birthday kita orang dua tau. Rina bulan 7, Aisyah bulan 8. Ya tahu. Jadi Lokman kena sediakan hadiah dua-dua. Lokman kata Lokman berlaku adil. Mak dia apa? Boleh? Ayam goreng. Kau rekod apa tu? Cakap apa tu? Okay Lokman, terima kasih. Terima kasih Lokman untuk Lokman, terima kasih dah bersama dengan kita orang. Dah nak balik dulu ni. Dah nak balik ke? Dah nak balik dah Lokman. Jalan lelok tau. Okay, tadi Lokman babai Echa je. Lokman tak babai pun Rina. Rina kena ingat. Jualan temurah. Nampak. Okay Rina, jalan lelok. Kalau jumpa lelaki tu jangan tegur. Tak, Rina tegur Lokman je. Janji. InsyaAllah. Janji. InsyaAllah Lokman. Nak pusing tak? Apa sini ni? Berjanji. Tak. Pula. Ada jalan jealous. Ya, Pergi Lokman. Kita dah siap-siap dah Lokman belum lagi. Okay, bye-bye. Nanti dia salam kat mama dengan Okay. Mas. Mas. Okay Lokman, bye Lokman. Jadi tugas kita dah settle, jom. Yeah. Siapa? Korang sampai sini je, kota Rina.